Bermula di rancangan Sepahtu Reunion Live, watak Tapan sudah pasti masih segar dalam ingatan ramai penonton sehingga sekarang. Semalam Jeb dan Pak Ye muncul di konti Sinar FM dan sekali lagi membawakan karakter popular berkenaan. Dengan rambut kusut masai serta bibir pucat, Tapan konon-kononnya menceritakan tentang kisah hidupnya termasuklah kekecewaan ditinggalkan buah hati bernama Nadia. Seperti biasa, Jeb sangat santai menunjukkan seperti perasaannya benar-benar kecamuk setelah mendapati Nadia mendengar suaranya di radio. Lucunya, sepanjang segmen itu berlangsung, Pak Ya dan Jeb sangat-sangat menghayati watak seakan sedang beraksi di pentas Sepahtu Reunion Live. Okey, boleh Kita berbual Santai je. santai je. Santai. Okey. Kalau Tapan nak jawab apa-apa soalan atau yang nak pertanyaan apa, boleh Tapan boleh cakap. Okey. Saya ada tamu. Ya, tamu. Tamu. Tetamu istimewa hari ni kan bang? Kita bawakan khas istimewa untuk hari ini, Tapan bersama dengan Pak Hamid Hambali. Selamat datang ke studio. Assalamualaikum Tapan, Pak Hamid. Waalaikumsalam. Oh, okey. Dah dalam keadaan baik Tapan? Ya, alhamdulillah. Nampak ceria sikit lah. Pak Hamid, saya ucapkan selamat keluar balik daripada Tahniah. 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 Dah ajar saya Pak Hamid. Okey. Pak Hamid, Ya. selepas Pak Hamid dapat berita, hospital beritahu bahawa dia dah boleh discharge, dah boleh keluar. So apa sebenarnya perasaan Pak Hamid pada ketika itu dan apa yang bermain di fikiran Pak Hamid? Oh, perasaan saya macam-macam lah. Saya fikir Tapan masih macam dulu ke? Takut dia mengaruk lagi ke? Kan? Dia buat benda-benda yang tak elok lagi ke? Tapi alhamdulillah. Semalam saya, tapi ada kadang-kadang tu macam semalam, saya naik bas dengan dia. Saya tanya apa, dia diam je kan. Oh, ya ke? Bila dia dah bangun, dah buka mata, baru saya tanya, dia jawab. Jawab apa? Dia jawab lah. Saya tanya nak tanya apa, nak makan apa ke, baru dia jawab. Baru dia jawab. Dalam lepas dia tidur. Selepas dia tidur. Oh, selepas dia tidur. Saya dia tidur tu, saya tanya, dia tak jawab. Penerimaan Tapan dengan Pak Hamid, lepas nampak Pak Hamid ni okey? Awal-awal Alhamdulillah. dia masih ingat saya. Masih Saya ingat. rasa macam Yalah. saya ingatkan dia dah tak berapa ingat saya rupanya. dia Tapan masih ada lepas beritahu yang Tapan boleh keluar tu, macam mana perasaan Tapan? Ya, Tapan pun lama kat dalam tu kan. rindu ayah. Rindu ayah, alhamdulillah Pak Hamid. Nak peluk ayah. Nak peluk ayah. Nak peluk ayah. So- Dia dah peluk Pak Hamid belum? Dia dah peluk lah. Alhamdulillah. Peluk dia belakang. Oh, grip. Tak. Tapan suka peluk dia belakang. Kenapa Tapan memang Dia boleh belakang. Kenapa dia peluk? Dia boleh belakang, boleh bergayut. sebab dia tinggi daripada saya. Dia lebih tinggi daripada saya. Kalau dia peluk saya dari depan, saya tak nampak apa-apa. Jadi dia terbalikkan saya, baru dia boleh pandang. Tak semua orang boleh lalui macam Tapan. Tapi Tapan dah kuat. Tapan dah kuat. Dah kuat, alhamdulillah. orang semua tak tahu kan muka kan. Dia tak pakai tudung. Oh, Nadia tak pakai tudung orangnya. Free hair. Botak. Sakit je dia. Tak. Dulu masa Tapan kenal dia awalnya tu, mak dia cakap dia kepala banyak kutu. Jadi nak buang tu terlampau banyak. Jadi botakkan dulu. Bagi semua dah ni, baru tumbuh rambut baru. Dia ganyakan pasir. Dia ikut bapak dia kontraktor. Berkudis ada. Tak, rambut je berkutu. Besar-besar bang kutu. Kadang-kadang sampai tak perasan. Macam-macam ladybird ya, besar-besar itu. Kepala dibut tak. Kadang-kadang ingatkan kepala rupanya kutu. Kepala dibut keluar. Tapi sebab Tapan dah lama tak jumpa dia, Tapan tak tahulah dia dah keadaan dia macam mana. Betul. Dah bertudung ke, dah pakai helmet ke, jadi tak tahu dah lama. Berapa lama? Ada lah dalam 10 tahun. Lebih kurang. Itulah. 10 tahun. Lama. Ingat. Ya. Dia tahu masa dia ingat. Itu kira macam first love ke Pak Hamid? Nadia ni? Saya pun tak tahu sebab dia jarang nak bercerita tentang hal perempuan. Tapi yang Nadia ni memang dia tak boleh lupa langsung ya.
Dan yang saya kenal pun kawan dia itulah Nadia tu. Yang lain tu mungkin ada lah, tapi dia tak pernah cerita ataupun tak pernah jumpa. Ya, saya letak kat sini ya. Orang nak tengok tapan. Buat tengok tapan. Orang nak tengok tapan. Amin. Siapa ya? Kita awak tu. Kita awak lah tu. Itu tapan. Kenapa sendiri pun tak percaya rupanya ni? Dia dah lama tak tengok cermin. Oh. Ni ada kalau nak. Ya. Tapan ni. Tapan lah tu. Tapannya tapan sebelum ni. Sebab orang nak tengok tapan. Jadi kita letak depan tapan Okey ke? Ada suruh orang bagi layan ke apa? Tolonglah. Dia tengok saya ya. Bukan tengok. Ini tapan. Itu tapan. Ni saya. Tapan ni. Cuba say hi. Tapan boleh baca? Mungkin tapan boleh baca-baca komen-komen ke apa orang tanya. Meja tu. Dekat. GUY. Oh, ngeja lambat tapan. Kalau ngeja lambat. Nak tempat belum habis je dia naik atas dah. Dia laju. Ngeja lambat. GUYS. Ha? GUYS. Guys. Ayah, ni tapan ayah. Ya, tapan. Tapan Kau tak percaya? Kenapa? Tapan membayangkan tapan ni macam mana sebenarnya? Tapan ingat tapan ada jambang. Oh. Tak apa tak tamang. Tak tengok cermin. GAIS. GAIS. Guys. Guys. Oh. Hello guys. Ada orang bagi roti canai. Tapan dah makan. Tak itu macam Tapan gift dah lah. makan. Macam gift lah tu. Ini permainan terbaru ni, Tapan. Oh. Ini yang terbaru, latest TikTok TikTok namanya. TikTok kan lato-lato yang paling Bukan, paling lagi latest. permainan ni apps. Aduh. Ah. Ada orang bagi bunga. Thank you. So sweet. Tak tanya bang. Siapa? Kenal Jeb ke bang? Kenal je? Kenal ke? Jeb. Jeb, kerja dengan dia orang juga ni. Ah. Kerja radio. Dia patutnya dia Tak ada. datang. Dia pergi training gunting rambut. Dia ada kursus. Salam Waalaikumsalam. Saya sampaikan. Nanti lepas kursus nanti boleh lah Jeb gunting rambut tapan. Oh. Oh, memang tak kenal je? Tak. Dia tahu. Apa lagi rekod je? Okey. Okey, boleh. Mari kita. Dah masuk ke? Yang caller tu? Belum? Ya. Ya. 9,300 mata yang memandang. Tahu juga mata yang memandang. Hey! Dia tak boleh. Dapat gigi besar tak boleh. Dapat gigi besar tak boleh. Dapat apa? Gambar. Oh. Guys, cuba bagi gigi besar-besar sikit kan. Nak tengok dia punya reaksi. Yang bunyi-bunyi sikit guys. Yang bunyi sikit. Bunyi ke paus ke apa. Tengok macam mana. Lion ke singa. Tak, itu hadiah. Itu hadiah dulu. Kereta tapi. Kereta Tapi sabar guys. Kau jangan buat hal. Bagi Tak nak tengok. Kita nak tengok. Tak nak tengok dah. Tak nak tengok. Tapi banyak orang bagi hadiah ni Tapan. Nanti orang kata sombong. Tapan. Ayah tolong. Ambil paus ayah. Lagi depan. Kalau lagi depan lagi banyak dapat ni. Ambil. Paus ambil. Lagi besar dapat. Kita mainin je lah. Sabar. Okay guys, dapat lagi besar sikit guys. Sabar guys. Ayah, tolong ayah. Sabar. Kan. Minta lagi lebih sikit lah. Tak apa dia. Mungkin dia buat dia bertenang dia. Meniagakan Dia macam show terapi dia lah. Yelah. Uish. Show terapi dia bila dia release kan. Bila dia dahsyat dia lah. risau dekat barang sampai lagi ya. Sakit hati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Kenapa atas ini? Sakit hati kenapa atas ini? Terima kasih Tapan tolong bantu kita untuk sinar ni tau. Tapan kena buka akaun dulu baru boleh. Kena ada akaun dulu. Sakit hati. Kenapa dia hantar kat sini?
Tapan. Tapan Okey, terima kasih. Tak apa Tapan. Okey, mari Tapan kita sambung lagi Tapan. Bukan layan. Biarlah layan tak. Okey. Ni last stop set pukul 8. Tapan sekarang kerja apa Pak Amir? Orang tanya. Dia belum kerja dia belum dapat kerja lagi sebab dia cuba nak nak buat yang kedai Adobe dulu balik tu. Tapi tak tahulah toke tu masih nak terima dia ke sebab Sebab kan buat layan diri. Buat Ha-ha. dia minta. tak pasal banyak baju yang hanyut kat sungai tu yang tu toke tu tak nak bagi. Oh. Sebab dia masih lagi kena ganti rugi kepada pelanggan-pelanggan. Pak Amir, ramai orang cakap Nadia is watching. Nadia is watching. Who is Nadia? Nadia ni patutnya bakal. Tapan pandai main tak? Okey, yang bunyi-bunyi tu Tapan punya kerja. Lato. Dia tengah main Lato-lato. lato. Tapan main lato-lato. Ni dia. Lato. Kita hantuk-hantuk tu. Tapan main lato-lato. Kita kerja ke ya? Kita layan orang kerja. Layan orang. Dengan lelaki tak. Okey. Dah kita terus kan. Sambung kan. Ini last stop set pukul 8 eh. Tapi nak Ada layan juga. tepi. Ada. Boleh sikit. Lagi Satu soalan je. Tapi tak ada. Kenapa hantar sini? Kenapa hantar sini ayah? Topi. Okey, jom. Guys, Sakit hati. Kenapa? Dua kali dia cakap. Relax, fokus dan tidur berkualiti. SKB Mind Tropic, satu lagi produk berkualiti. Hari ni khas kita mainkan semua lagu-lagu permintaan Tapan sendiri. Lagu-lagu ni semua time bercinta dulu. Ini pilihan Tapan sendiri Semua ada kisah. ada Semua ada Ada kisah. kisah. Ini Nadia seorang saja ke ataupun yang lama-lama pun ada juga? Tapan stok tak banyak. Tapan memang kawan dengan Nadia je. Oh yelah, stok lagu yang banyak. Stok lagu yang banyak. Sebab Tapan berfikir dengan lagu. Tapan biasa dengar lebih tepu pada melodi ke atau lirik dia? Tajuk. Tapan suka tajuk. Dia kadang-kadang dia meluahkan perasaan dengan lagu. Dengan lagu lah. Contoh macam lagu Lagu apa ni tu? dah nak puasa kan. Cantik. Tapan nyanyi sikit. Okey, boleh. Berlakulah sudah ramalan. Berlalu lah salah sudah. lirik tu, Pan. Berlalu bukan berlaku. Salah Benda lirik. yang berlalu Salah. dah berlaku. Melodi betul. Lirik salah. Yang betul ya? Berlalulah sudah. Okey. Berlalu. Ramadan. Oh, bukan Dengan berlapar. kata Pak Amir pun. Berlapar. Berlapar masa Bukan Ramadan memang berlapar. Tapi Ramadan dah berlalu. Minta maaf, Pak. Berlalulah Pak Nik. sudah Ramadan. Berlalu ya. Okey. Baiklah. Okey, kalau Memang sedang banyak-banyak. elok, cantik lah. Anak-anak. Okey, kalau dalam banyak-banyak lagu, yang sebenarnya apa lagu yang betul-betul di hati Tapan? Maksudnya kalau dengar lagu tu, Itulah yang paling dekat sekali dengan Tapan. Brori. Brori. tajuk lagu Setulus cintamu. sikit ya. Nun di sana. Bukan. Itu bukan tu. Setulus cintamu. Brori. Itu Bromley. Itu Bromley. Tak, Itu dari Bromley. Ni Brori, setulus cintamu. Dada, semoga cerah kembali cintaku yang lama kesepian. Lagu tu. Kenapa lagu tu? Lagu tu. Kenapa? Time tu kita orang pergi kat mall. Tapan tersepit eskalator. Masa tu, time tu lagu tu orang tengah pasang lagu tu. Semoga Cerah ke. Sebab Tapan kalau naik eskalator, Tapan suka duduk tepi. Kenapa? Tapan suka pegang. Pegang-pegang. Okey. Tapi macam mana tu? Kadang Tapan duduk ke? Tak. Tapan duduk sini. Tapan time tu pakai cardigan. Jadi baju tu dia tertarik. Tarik sekali. Dia tarik. Sangkut. Tapan sangkut. Tapan memang daripada dulu suka pakai cardigan. Kadang-kadang Selesa. bila dia pegang tu dia lupa nak lepas. Sebab saya kalau dah sayang memang tak lepas. Eskalator.
Semoga. Tapi saya nak bagi tahu kat sini, yang ayah saya betul-betul sayang saya. Saya tak pernah ada orang yang sayang saya macam ayah. Yelah. Apa-apa pun ayah boleh. Dulu masa sekolah, Sikit. teringat ayah hantar saya ke sekolah menaiki skateboard. Ayah bagi tahu ya, skateboard yang ayah hantar saya tu, sebab sekolah jauh, nak naik bas ayah tak mampu. Naik motor tak ada. Tapi ayah dulu budak skate. Ayah dulu masa muda budak skate. Ayah hantar saya ke sekolah naik skateboard. Skateboard tu biasanya boleh berdiri seorang. Tapi masa tu Tapan Saya ikat dengan bas. Belakang bas. Ayah cangkukkan dekat bas. laju. Jadi kita memang sama boleh macam naik bas. duduk. Kita boleh duduk. Sama macam Tapi naik bas lah. duduk di atas papan sikit, ayah akan cangkukkan di belakang bas. Macam mana pula timing bas tu dengan ke sekolah boleh sama? Bas yang sekolah yang sama. Memang tunggu lah. Oh. Pernah satu hari tiba-tiba kita terasa macam dah dalam bas. Rupanya masa dia break tu kita dah termasuk ke dalam. Kita dah terasa macam ni suasana dalam bas kan ayah. Dia break tu. Dia break tu bas macam tu break, meluncur masuk. meluncur, kita meluncur masuk. Oh. Pernah salah bas? Tak pernah. Tak pernah. Ayah memang macam satu bas tu je. Yelah macam bas akan berhenti, Yelah. akan break. So macam mana nak Bas berhentikan sikit tu? yang salahnya terbabas. Rahim dan Siti Elizad yang mengemudi konti radio saat itu juga begitu tenggelam melayani temu bual serius dengan dua pelawak berkenaan. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen amat terhibur dengan kemunculan Tapan semalam. Tambah pula, Jeb sepatu pantas memberikan punchline kelakar berterusan tanpa henti di saat sedang tersangkut berjam-jam melayan kesesakan lalu lintas. Diakui drama spontan Tapan sedikit sebanyak mengurangkan tekanan pengguna jalan raya.